Hai, video kali ni nak share pula tips untuk adik-adik yang tengah nak berusaha mengumpulkan duit perkahwinan, dana perkahwinan nanti, yang plan nak kahwin dalam masa 3 tahun dan ke atas, dan dalam bajet sekitar RM25,000. So boleh gunakan tips ni, boleh gunakan kaedah ni untuk kumpulkan duit perkahwinan tu. Kalau rasa sebelum ni buat simpanan tunai tu susah sangat nak melekat, susah sangat nak menjadi, boleh ubah cara simpanan melalui kaedah simpanan emas. Okey, so duit yang RM25,000 yang kita target ni nak dikumpulkan ni, adik-adik boleh gunakan untuk majlis kenduri nanti, untuk kegunaan macam mas kahwin, hantaran, and yang paling penting, kalau kita kumpul duit untuk perkahwinan ni, jangan ingat untuk majlis-majlis sehari tu saja, tapi untuk selepas perkahwinan. Sebab lepas kahwin nanti banyak lagi duit nak pakai, duit nak diperlukan. Contohnya nak bayar deposit sewa rumah, kelengkapan dalam rumah, banyak lagi benda, okey? Alright, so kat sini jom kita tengok formula dia. Kita pecahkan kepada nombor yang lebih kecil supaya senang adik-adik nak buat simpanan dan target setiap bulan. RM25,000 kita bahagikan dengan RM490. Kenapa RM490? Ini ialah harga purata emas sekarang. So kita akan dapat 51 gram emas. Inilah jumlah gram emas yang perlu dikumpul sepanjang tempoh 3 tahun. So kita bahagi pula dengan tempoh 36 bulan. Kenapa 36 bulan? Sebab setiap 1 tahun ada 12 bulan kan? So 12 kali 3, 36 bulan. So sepanjang tempoh 3 tahun tu kita perlu target dan dapatkan 51 gram emas. Jadi setiap bulan perlu kumpul hanya 1.5 gram emas. Okay, so 1.5 gram emas ni kita nak kumpul macam mana? Bagi adik-adik yang belum ada akaun emas Gap di Public Gold, boleh daftar dahulu, boleh daftar cepat-cepat sebab itulah platform yang dapat memudahkan kita kumpul gram emas ni. Jadi cara nak daftar dia sangat-sangat simple. Boleh klik link di profil saya, boleh daftar secara percuma. Lepas daftar dah boleh terus mulakan simpanan. Okey, ada 2 kaedah yang saya nak share yang boleh adik-adik lakukan sendiri ataupun bersama pasangan. Kaedah yang pertama ialah kaedah bersendirian. Maknanya you seorang-seorang je simpan gram emas tu dalam your own account. Okey, so lepas daftar tadi, setiap bulan terus buat simpanan sebanyak 1.5 gram tanpa miss. Setiap bulan buat je simpanan. Dalam akaun Gap tu boleh klik dan buat tabungan sebanyak 1.5 gram. Masukkan sahaja figure 1.5 gram. Kaedah yang kedua ialah buat bersama pasangan. Ajaklah bakal isteri tu ke ataupun bakal suami tu sama-sama menabung dalam akaun Gap. Tapi akaun Gap ni dibuat dalam akaun Gap masing-masing. So setiap seorang daftar akaun Gap tersebut dan buat simpanan sendiri. So 1.5 gram ni kita split kepada 2. Setiap seorang simpanan dalam 0.8. 0.8 memang dapat lebih sikit. Lebih tak apa, jangan kurang. So that kalau kata ada lebih simpanan, you all boleh gunakan untuk kegunaan lain. Jadi nanti bila dah tiba masanya untuk guna duit ni, boleh jual sahaja emas yang ada dalam akaun Gap tu melalui akaun Gap, ataupun keluarkan emas fizikal tu dan bawa ke branch Public Gold dan jual semula pun boleh. Mana-mana kaedah pun boleh, tapi yang paling mudah dan paling senang ialah jual je terus daripada akaun Gap tu. Nanti duit akan dimasukkan ke dalam akaun bank antara 2 hingga 3 hari bekerja. Sangat-sangat simple. Okay, so sekiranya video ni bermanfaat, jangan lupa untuk share juga video ni kepada rakan-rakan lain yang bakal melangsungkan majlis perkahwinan diorang dan dapat kumpul duit simpanan untuk kegunaan pada hari bahagia mereka nanti. Okay, so jangan lupa untuk ambil tindakan cepat-cepat. Mulakan simpanan tu hari ni, lagi cepat bertindak, lagi cepat dapat kumpul nanti. I'll see you in my next video. Bye!